Wah, meriah kan sambutan pelancaran Ambang Merdeka pagi ni. Dalam semangat memperingati Hari Kemerdekaan, pastinya sekolah kita telah menyediakan banyak aktiviti yang menarik. Bersama saya, Muhammad bin Kamarul Azmi. Ya, betul tu saudara Muhammad. Dengan tema masyarakat majmuk yang menjadi pilihan jawatan kuasa pengelola memang menceriakan sambutan pada pagi ini. Saya Nona Biha binti Syamudin dalam Bulletin France. Muhammad, apakah kelainan sambutan Ambang Merdeka SK Pinggir tahun ini? Pastinya, pelbagai aktiviti yang telah dirancang sepanjang bulan Merdeka ini. Saya dimaklumkan banyak juga aktiviti yang menarik yang akan dianjurkan oleh jawatan kuasa pengelola. Wah, terujannya bila tengok guru-guru kita cantik dan ceria menggayakan busana masyarakat majmuk pagi ini. Tak sabar pula saya nak menyertai pertandingan dan aktiviti bulan Merdeka ini. Apakah agaknya aktiviti yang disediakan saudara Muhammad? Maklumat awal yang saya dapati, antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan sepanjang bulan kemerdekaan adalah kelas ceria merdeka, kuis sejarah, syair merdeka, isai waiting, poem merdeka. Macam mana saudari Nabiha? Ada lagi ke aktiviti lain yang akan dijalankan? Wow, menariknya aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Pasti rakan-rakan kita dah tak sabar nak menyertainya. Di samping itu juga ya saudara Muhammad, lagu-lagu patriotik akan berkumandang setiap pagi selepas pelancaran ini. Selain itu, tayangan video kemerdekaan juga akan dipertonton kepada semua murid sewaktu rehat di kantin. Baiklah, sebelum kita akhiri buletin pagi ini, jika saudari Nabiha Bijak Bestari, apakah tema Hari Kebangsaan pada tahun ini? Oh, senang saja. Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun 2024 ialah Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga bertemu lagi dalam Prisma Kids Channel. #selalu komited prihatin.